keruh sampai hari ni. So mesti ada sesuatu lah yang berlaku ke atas bukit tu menyebabkan air Sungai Gua ni sentiasa keruh. Sentiasa keruh macam ni. Okey, insyaAllah lah saya akan cuba tengoklah solusi dia untuk saya bincang dan panjangkan kepada pihak yang lebih di atas, iaitu pihak lembaga pengurusan sumber air. Perlu lihat masalah ini sebab perbekalan tu di bawah unit perbekalan di LPSA. So kita akan berbincanglah dengan pihak lebih atas, termasuk dengan Jabatan Hutan, Jabatan Alam Sekitar, kena ambil perhatian perkara ni. Isu ni kualiti air kepada penduduk seluruh warga Manong perlu diberi perhatian. Air Sungai Gua ni keruh ni nampak macam baru lepas hujan. Seolah-olah baru lepas hujan malam tadi ke, tapi tak ada. Semalam tak hujan pun. Inilah apa keadaan airnya. Kalau hujan mungkinlah antara puncanya lah menyebabkan air ni keruh. Dan biasanya kalau hujan pun air keruh ni tak lama, dia boleh elok balik. Tapi sekarang ni macam dah berkekalan air Sungai Gua ni. So kualiti air macam ni lah yang dirawat tapi tak berjaya dirawat dengan baik, kerana mungkin dimaklumkan bahawa loji penapisan Manong ni tahun 87 dah lama benar. Elok di upgrade lah loji penapisan air Manong ni supaya air yang keruh macam ni boleh dirawat, ditapis, supaya bila diagihkan kepada pengguna taklah keruh apa ni. Pengguna pun selesa nak guna. Itu penting tu. Okey.